命に向かい合う時が来た。ここからは光を背負って暗闇へ突き進んでゆく。きっと誰かが待っている声がする。遥か彼方に続いてる銀河。青く輝く腕の光に正義を誓う。君の名はウルトラマンゼロ。Saya Ultraman Zero. Kebiasaannya saya berjuang untuk pertahankan keamanan dimensi yang berbeza. Tapi kali ini ada sebabnya. Kenapa saya datang ke bumi ini? Sekarang yang ada di bumi ini, mungkin tinggal kami saja yang ada. Rupanya bumi ini telah dijadikan oleh penceroboh alien Bat sebagai tempat uji kajinya untuk melahirkan raksasa Zeton yang terhebat. Tim U, Dengan hampir keseluruhan kehidupan dicolek, yang tinggal cumalah kanak-kanak dan pasukan pertahanan bumi yang dipanggil Tim U. Mereka telah berusaha untuk menentang raksasa yang datang menyerang. Tapi, nampaknya pada kali ini, bukan saya saja Ultraman yang datang untuk mempertahankan mereka. Cosmos! Ini adalah Haruno Musashi, iaitu Ultraman Cosmos. Dikenali sebagai wira kasih sayang. Dia tidak menghapuskan musuhnya membuta tuli, biarpun musuhnya mengganas. Ada seorang lagi, wira legenda Shin Asuka yang jadi Ultraman Dyna. Dia Ultraman yang pertama sekali sampai ke bumi. Tapi tiada sesiapa pun yang tahu di manakah keberadaan beliau sekarang ni. Oh ya, dan yang ini pula adalah manusia yang bersatu dengan saya, Taiga Nozomu. Dia asalnya datang dari dimensi di mana Ultraman Dyna berada. Dia seorang yang berani menggadaikan nyawanya untuk menyelamatkan seorang kanak-kanak. Itu yang saya suka. Ya betul, entah kenapa dia begitu benci untuk menggunakan bantuan Ultraman untuk berperang. Disebabkan itulah saya cuma boleh berubah menjadi Ultraman bersaiz kecil sehingga kan saya telah dipersendakan oleh kanak-kanak disebabkan kejadian itu. Hei, Taiga. Kenapa awak tutup pintu hati awak? Tidak mahu bersatu dengan saya?
Takeru! Abang suka tunggu! Daina! Nak larikan diri lagi? Takeru, kamu betul-betul nak jumpa dengan Asuka ke? Ha? Oh! Oi, tunggu Takeru! Tunggu! Siapa tu? Taiga? Sedap lagu awak tu. Lagu tu Asuka yang ajar pada saya. Dia kata kalau rasa kita nak kalah, kita bolehlah nyanyi lagu tu. Tak sangka pula. Suka betul semua orang dengan Asuka tu, ya? Awak tak suka dengan dia ke? Dahlah, selamat malam. Awak tu, kenapalah keras hati sampai macam ni? Baik. Kalau tak nak cerita, saya tak kisah. Masa saya kecil dulu, bandar tempat saya tinggal telah diserang oleh raksasa. Saya telah terpisah dengan mama dan papa saya. Dan masa saya sesat, Daina muncul dan tewaskan raksasa tu. Semua orang gembira dan ucap terima kasih pada Ultraman. Tapi Mana ayah? Mana mama? Ayah! Mama! Ultraman, cepatlah datang sini! sebenarnya saya tak bencikan Daina. Tapi sejak dari hari itu saya hidup seorang diri. Jadi sebab itulah, awak tak harap pada Ultraman sampai sekarang, ya? Mungkin ini juga yang dinamakan takdir. Takdir? Pertemuan awak dengan Ultraman Zero dan kedatangan kami ke sini mungkin dah takdir. Mereka berusaha keras untuk terus hidup. Jadi kita pun kenalah buat kerja kita. Baiklah kamu semua. Ada apa-apa yang kamu hendak tanya pada abang tak? Abang? Abang ni datang dari mana? Datang dari planet baru, Juran. Juran tu planet macam mana? Planet tu, manusia dan raksasa hidup dengan aman. Itulah. Di planet Juran, semua hidupan saling bantu-membantu untuk hidup. Di sana ada banyak raksasa, termasuk Chaos Header. Mereka dulu adalah musuh kepada manusia, tapi sekarang mereka hidup bersama. Chaos Header! Oi! Seronoknya di Juran. Awak betul-betul dah cipta dunia yang bagaikan syurga. Bukan tu saja, di sana budak-budaknya comel. Saya pun harap dapat kahwin satu hari nanti. Adakah lelaki yang baik untuk kakak, ya? Jadi, apa impian awak, Hina? Saya nak temukan semula budak-budak ni dengan mak dan ayah mereka. Hina. Kamu semua jangan risau. Kita akan bekerjasama jadikan impian itu kenyataan. Baiklah, siapa yang akan berusaha? Saya! Mari kita teruskan usaha esok. Hari ini adalah hari yang bersejarah. Hari di mana Zeton akan bangkit.
Kenapa Daina tu boleh ada dekat situ pula? Saya tak sangka. Awak memang hebat, Daina. Demi untuk menghalang kelahiran seton saya, awak telah korbankan diri awak dan terbang masuk ke dalam sangkanya. Penyelamat umat manusia. Kamu sememangnya hebat. Tapi, semua usaha kamu berakhir dengan sia-sia. Seton telah berbangkit sepenuhnya. Dan inilah kerayanya! Berbola api itu. Jangan-jangan. Lari dari sini semua. Cepat! Tak boleh. Banting. Cosmos! Adikku! Saya takut! Sini! Cepat. Cepat lari. Hinata. Hai. Hinata! Kita tak ada. Ya, baiklah. Ultraman Virtual Park on Roblox has been updated. Enjoy dioramas and attractions featuring Ultra Heroes. Complete all the attractions to get a special badge. Exclusive avatar items are available only here. Ultraman Virtual Park now live on Roblox. Ken! Ken! Kamu tak apa-apa ke? Ayah, Mama! Mana ayah? Mana Mama? Mana ayah? Mana Mama? Ayah! Mama! Oi, kenapa ni? Mana mereka? Ultraman! Cepatlah datang sini! Cepat! Ultraman! Ultraman, cepatlah! Cepatlah! Bukan pasal awak! Sekarang Ultraman itu adalah awak! Tiger! Kenapa? Untuk apa semua ni, ah? Jangan nangis. Cakap kat mana? Semua tak apa-apa. Jangan nak jangan saya. Kaki saya sakit. Tiger, awak tak rasa malu ke? Dah jadi macam ni pun,
Awak tak rasa marah lagi ke? Adakah ini saya sebenarnya? Jangan-jangan. Betul ke? Ya, betul. Semua itu adalah tipu. Sebenarnya, kami bukan pasukan pertahanan bumi. Kami semua orang biasa je. Dan kami cuma berlakon. Jangan merepeklah. Apa maksud dia kena menyerang anak? Apa kita buat pun dah tak guna. Lagipun saya cuma ahli simpanan saja. Mana ada simpanan ketak sekarang? Pertahanan orang ramai tu kerja pasukan pertahanan kan? Padai muka. Sudahlah tu, Sawah. Sibuklah. Jangan masuk campur. Yang jahat tu bukannya dia. Tapi penceroboh tu. Kapten. Lama tak jumpa awak, Sawah. Kakak, dia ni Kenalkan, dia ni kawan lama kakak dulu. pertemuan kembali yang mengharukan. Memang terbaiklah. Yalah, tapi malangnya tak lama lagi. Nampaknya kita semua akan mati kan? Jangan cakap macam tu boleh tak? Sudah-sudahlah tu. Diamlah, tak guna. Diam, boleh tak? Kakak-kakak semua ni orang dari pasukan pertahanan bumi ke? Kakak akan selamatkan semua orang. Tidak. Sebenarnya kami Ya, ni... betul. Kakak semua ahli pasukan pertahanan bumi. Adik semua jangan risau ya. Dah, masuk ke dalam ya. Penipuan Kapten telah menjadi penipuan kami semua. Tapi kita dah berusaha. Kita semua dah berusaha dengan bersungguh-sungguh. Walaupun kita semua cumalah mekanik, kerani, jururawat. Tapi tipu tetap tipu juga. Tak ada seorang pun kita dapat selamatkan. Sawah. Awak silap. Kamu semua memang hebat. Tiger. Jangan tinggal kami! Kenapa?
Tak ada siapa pun yang boleh tewaskan Zeton. Dyna pun tewas di tangan dia. Di depan mata saya sendiri. Ultraman Tiga Multi-Type! Ultraman Zero! Ultraman Blazer! Ultraman Jade Primitive! Ultraman Tomika UTC Series coming! Kakak semua ahli pasukan pertahanan bumi. Selama ini tim U mempertahankan kanak-kanak yang tinggal. Adik semua jangan risau ya. Demi untuk menenangkan kanak-kanak, mereka berlagak yang mereka adalah ahli pasukan pertahanan Tapi bumi. kita dah berusaha. Kita semua dah berusaha dengan bersungguh-sungguh. Tipu tetap tipu juga. Tapi sebenarnya Tak ada seorang pun kita dapat selamatkan. yang pertahankan kanak-kanak itu selama ini adalah tim U. Itu bukannya lakonan. Taiga, nampaknya hati Taiga juga telah bercahaya setelah mengetahui siapa tim U yang sebenarnya. Ya, dah sampai masa untuk pertarungan terakhir. Masa untuk merampas semula masa depan bumi ini. Ultraman The Chronicles! Ya, baiklah. Sekarang masa untuk mengenal Wira Ultra. Kali ini, kenali Wira Legenda. Ultraman Dyna. Ultraman Dyna datang dari galaksi yang dikenali Neo Frontier Space. Suatu masa dahulu dia pernah berlawan dengan musuh gegasi dan hilang tanpa berita. Tapi Beliau sebenarnya dia telah mengembara ke pelbagai galaksi. Mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan manusia. Dia juga pernah sampai ke kampung halaman saya, Planet Cahaya, dan kami pernah bekerjasama di sana. Ini adalah Solgen Beam, serangan terhebat dari Dyna yang dilepaskan bila dia menyilangkan tangannya. Seperti juga dengan namanya, gaya bertempur Dyna juga adalah sangat-sangat dinamik. Ada satu lagi kebolehan Dyna, iaitu kebolehan untuk mengubah mod. Dia boleh berubah kepada dua mod yang berbeza dari mod asasnya, Flash Type. Mod berwarna merah yang dipanggil Strong Type adalah mod kekuatan. Dalam mod ini, tenaga dan kebolehan perangnya akan meningkat berlipat ganda. Mod berwarna biru dipanggil Miracle Type, mod kebolehan istimewa, di mana dia berperang dengan menggunakan kuasa pendua dan telekinesis. Awak nak sangat berlawan dengan saya kan? Dan yang menjadi host kepada Dyna, Shin Asuka. Awak nampak tak bagaimana kehebatan saya? Di bumi dia telah mengajar kanak-kanak tentang lagu harapan. Dengan cara itu telah buatkan mereka semua kembali tersenyum. Asuka seorang yang periang dan takkan sekali-kali mengaku kalah. Cahaya yang memang semua orang kagumi. Itulah dia, Shin Asuka ataupun Ultraman Dyna. Percaya kepada Akhirnya Ultraman. telah bermula pertempuran akhir menentang Hyper Zeton. Ketika kami diserang hebat oleh kekuatan Zeton, seorang lelaki telah muncul kembali. Seterusnya, dalam episod Ultraman Zero The Chronicle, Ultraman Saga bahagian 4, kembalinya Wira.
みんな動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録も忘れるなよ。更新情報をお知らせするぜ。さあ次回もお楽しみに。